Halo Malaysia, halo. Pada masa depan, orang Aceh, orang Sumatera akan isytihar merdeka. Sebab itulah Malaysia dan Australia telah meronda kawasan laut di Selat Melaka. Poseidon FDPA di Penang milik Australia. Indonesia dia tak ada benda ni. Kemungkinan kalau kita perang, memang Indonesia dalam tempoh 24 jam bankrupt. Tenggelam. Ini adalah kapal Endon buatan Itali, Vicentry. Kapal ini dijangka tenggelam awal lah. Sebab kapal ini tak ada senjata. Endon beli sebab mereka ada 10% lah, 25%. Navy Endon juga tak kuat. Kalau anda lihat di Aceh, tentera laut Endon tak mampu nak tolong Aceh. Itu membuktikan bahawa Indonesia tak ada tentera yang kuat. Dari segi logistik, Malaysia lebih kuat. Kita mampu bergerak kan. Alasan orang Endon, mereka tak ada tongkat Nabi Musa. Okey, dijangka pada masa depan Sigma juga akan ditenggelamkan di Indonesia. Indonesia dia tak kuat ya. Tentera dia memang tak kuat. Kalau anda tak percaya, anda tengoklah. Saya itu kapal selam kita pun dah banyak kali masuk Indonesia. Kalau kita nak tenggelamkan Sigma Endon ni, kemungkinan Endon memang dia kalah lah. Indonesia tanpa tentera laut, memang dia punya laut dia tak boleh jaga. Selain itu kita juga akan menang. Indonesia tengah bodek China untuk mendapatkan nuklear. Macam ni lah serangan udara ya. Mampus Endon. Dia cakap banyak dia punya tentera laut, tapi dia tak ada peluru pandu. 30 minit Endon akan bubar. Ini saya dah jangka. Di Aceh sekarang tengah kecoh ya. Negara Aceh dah tak boleh duduk ya. Banjir setiap hari ya. Sebab air akan naik 2-3 meter. 120% kapal Indonesia dijangka tenggelam dah. Itulah kelebihan TUDM. Kita tak ada lah nak tunjuk dekat dunia kita ni kuat sangat, tapi kita ada peluru-peluru yang mahal. Satu peluru kita adalah bernilai berjuta-juta. Banding dengan Endon, mereka membeli senjata-senjata buruk tanpa senjata. Kamikaze drone juga Malaysia dah buat lah dekat Melaka. Ini sangat sesuai lah untuk serang tentera laut Indonesia. Indonesia dia ada senjata bagus juga. Mantis, tapi Mantis Endon ni tak banyak. Jadi kalau nak serang tu ada berapa kapal je pakai Mantis. Dan itu Endon ya, senasib dengan Jepun, senasib dengan China. Tak ada siapa negara nak tolong mereka. Sebab mereka ni negara yang jahat. Selain menindas rakyat mereka sendiri, mereka mencuri dan menebang balak. Okey guys, Indonesia, apakah yang kita perlu ambil perhatian? Astros. Indonesia pun ada Astros, Malaysia pun ada Astros. Kalau kita serang batalion Endon seperti Astros, memang mampus lah. Kita akan gunakan pesawat pejuang Hawk. Sebab pilot yang akan bawa tu kebanyakan akan kamikaze lah. Malaysia ya, logistik sangat kuat. Sebab itulah kita tak takut. Kalau kita lihat ya, perang pada masa depan, Aceh akan meminta bantuan negara seperti Malaysia dan juga negara-negara Islam. Indonesia dia ada kapal ya, 20 Lancer. Tapi kita ada SM TUDM Redobrock daripada Sweden. Kita tak beli ya buatan Amerika, kerana Amerika dia minta syarat macam-macam. Sebab itulah susah ya nak beli senjata Amerika dan Jerman. ESS pada masa depan, ESM akan digunakan untuk menghancurkan pasukan Astros di Indonesia. TUDM dah ada dah peluru ni, kita beli 10 tahun lepas. Selain itu kita juga ada radar yang bagus lah. Macam ni lah keadaan Endon dia serang dia punya peluru 20 tiub torpedo, memang dia tak boleh tahan kalau Malaysia serang. Itulah kelebihan SM. Malaysia ada benda ni, tapi Indonesia tak ada. Indonesia yang dia ada, pemerintah yang gemuk-gemuk dan penipu. Menipu rakyatnya. Kononnya tak ada tongkat Nabi Musa. Memang celaka lah Endon. Negara lain semua ada tongkat. Selain itu Poseidon FDPA dah habis ya marking wilayah Indonesia. Bila perang memang kita Malaysia punya potensi besar lah menyerang dan menjajah Indonesia. Selain itu kapal selam KD Turazak, sebiji 2 biji pun dah boleh buat. Tentera laut Indonesia ni tak mampu nak masuk lah lebih dalam ke dalam laut kita. Memang melengkup lah. KD Turazak telah dioperasikan di Ambalat. Telah ditanda-tanda berapa jumlah kapal perang Endon dan berapa yang akan ditembak. Sebab itulah kita diam di Ambalat. Kita dah pakai kapal selam. Indonesia dia ada kapal selam, tapi kapal selam dia murah. Dia pun nak beli kelas KD Razak ni, Scorpion daripada Perancis, tapi Perancis dah jual mahal sekarang. Selain itu kita Malaysia, kita tak risaulah. Kita ada pakatan, kita punya senjata pula bernilai lebih 1 trilion, bukan 1 bilion, 1 trilion dolar tau.
Indonesia dia punya persenjataan sekarang adalah 100 bilion dolar lah. Tapi dia bukannya kuat sangat. Dia punya rakyat pun banyak tak makan. Kalau anda pergi Indonesia, toilet pun tak ada. Berak dekat tepi longkang je. Inilah kelebihan. Rakyat Indon dia tak tahu ya. Negara mereka ni tentera sangat lemah. Kalau kita hancur ke Indon ni, memang orang Aceh, orang Sumatera akan menangis lah seronok. Itulah ini antara lah pengasanan DUDM milik Indonesia. Lain itu askar Indonesia macam ni lah. Ya, kami seluduk dadah di Indonesia. Ayo guys. Dan apapun akhirnya Malaysia menang.